Mudah Nabi SAW ni. Tengok budak kecil, besar juga. Kecil pun mana orang boleh pesan dah lah, boleh pesan apa-apa, dia pergi masuk. Aku pun masuk, dia suruh masuk, orang pun hidang makanan kepada Nabi. Asyak tu mana makan petang, makan malam. Jadi Nabi SAW makan ni lepas maghrib. Tengok sini, itu apa panggil makan malam dia ni lepas maghrib. Tapi ada kalanya dia makan sebelum pada tu, tak pasti. Ada kalanya lepas isyak. Tapi dalam hadis ni menunjukkan dia makan ni lepas maghrib. Saya pun kata dia, walaupun dia masih kecil lagi, tidaklah tua, masih kecil lagi, kira budak lah lagi. Mana dia cerdik, dia fikir, dia tengok, aku dah ingat lagi, aku tak jamuh makanan. Sebab apa? Sikit je. Waktu tubik tu sikit. Jadi macam mana kalau aku jamuh, jadi sikit benar lah. Jadi dia beradab dengan Nabi SAW ni, dia tengok saja, dia tak jamuh. Padahal Nabi suruh makan sekali lah. Dia tak sih. Dia tengok saja. Bila Nabi selesai, Nabi pun kata, mari selipar tu, mari kasut. Lepas tu dia pun bangun. Aku pun bangun juga dengan dia. Dia pun tanya, ada hajat kau? Dia pun tanya, ada hajat kau? Maknanya tidak semesti hajat ni nak tanya, dia tanya orang mari, tanya selalu. Masuk dalam rumah dulu, lepas makan dulu, kira-kiranya ajak makan, lepas tu baru tanya hajat. Boleh lah gitu, molek adab tu, tidak kata kejut, gaya selalu dah. Boleh. Kalau kita tengok sini cara dia tu, Nabi tanya hajat tu selepas semua tu. Berapa lama dah tidak tengok ni, baru dia tanya ada hajat ke? Boleh kita kata begitu. Dan kita nak ayat hajat kita pun tidak semesti jumpa tu gaya selalu atas muka tu dah. Tak mesti gitu. Itu dari segi adabnya berlalu, slow. Lepas tu lebih tenang lagu tu. Saya pun kata adalah satu kumpulan puak-puak Bani Salimah ni atas saya ni, katanya, untuk bertemu dengan Rasulullah ni, nak mereka suruh saya tanya tentang malam Qadar. Nabi pun kata, malam berapa malam ni? Malam ni malam yang ke berapa? Saya pun kata malam yang ke-22. Malam ni. Nabi kata malam ni. Lepas tu dia pun kata pula, atau malam esok. Maksud beliau malam yang ke-23. Jadi apa yang jadi malam ni atau malam esok tu? Sebab bulan tu kan boleh jadi 30, boleh jadi 29. Situ beza dia. Jadi 27 tu berbeza duduk pada situ. Boleh jadi 27 dah, boleh jadi tidak kan? Dia bergantung kepada bulan. Sebab tu Nabi kata malam ni ataupun malam esok. Maknanya bergantung pada keadaan bulan. Jadi maksud Nabi SAW sini nak ayatnya iaitu malam yang ke-23. Tu. Jadi orang yang kata malam ke-23 nya, pegangan dia hak ni antara hadisnya, pegangan dia. Dia ada hadis lah. Tidak dia kata pendapat dia begitu saja. Tak boleh beri pendapat tak tukar lu benda lagu ni. Dia kena ada dalil. Jadi apa yang hak ni gini-gini? Sebab hadis ni berbeza-beza. Apa yang hadis ni berbeza-beza? Sebab tahun tu tidak serupa. Dan keadaan malam qadar ni dia berpindah-pindah. Itulah yang kita dapat faham. Kalau lah dia tetap, mestilah gitu sama. Apa yang dia royak lain-lain. Dengan sebab itulah kita kata orang yang mengatakan tetap tu tidak berapa tepat. Sebab apa? Kita tengok dalam hadis ni sebut tidak tepat. Kadang malam ni. Nak royaknya tidak berubah-ubah dan berbeza-beza kedudukannya itu. Seterusnya riwayat daripada Abdullah bin Unais Al-Juhani lagi. Dia kata saya duduk kampung, saya alhamdulillah lah di kampung tu semaya jaga, tapi nak marilah dekat Nabi ni walaupun jauh, kalau boleh royak malam ke apa dia hak molek. Nak mari. Ni cerita ni malam pada bulan Ramadan. Nabi SAW pun kata mari malam 23 lah. Dia kata gitu. Padahal dia royak saya ni susah nak mari, saya jauh. Kalau sana pun saya buat juga, tapi nak marilah, nak ambil kelebihan ni masjid Nabi ni dalam hak banyak-banyak. Bila kalau hak molek? Dia tanya gitu. Nabi kata 23. Daripada situlah sahabat-sahabat faham malam 23 tu lah. Kalau tidak apa-apa dia royak pada orang ni malam 23. Tentulah ada keistimewaannya. Orang tu bukan boleh mari dan nak malam. Dia royak tu kalau nak mari, nak dapat kelebihan, mari malam tu.
Mestilah malam 23 lah kira-kiranya. Situ dia faham. Lepas tu orang pun tanya, aku tanya, kata kepada anak dia, ayahmu buat lagu mana? Ayah saya bila dia dapat tahu daripada Nabi SAW, kemudian lepas tu tiap-tiap tahun dia buat gitu lah. Dia pergi masjid Nabi, lepas asar masuk, lepas asar tu kat masuk juga, ajak dia ke apa pun dia tak rubik dah, kecuali kalau nak buang air lah, ajak-ajak biasa dah, skala mudah cok pergi ni dok mana dia beriktikaf. Dia pergi pakai duduk dalam masjid tu beriktikaf sampai sembahyang subuh. Bila selesai sembahyang subuh, barulah dia akan mendapati kenderaan dia di luar masjid tu ada. Mana dia pesan dah lah ke anak-anak dia, buat marilah ke ayah, pagi tu tak buat marilah, unta kau ke apa, kau kuda kau, nak kelik, gitulah bahasanya. Lepas pada tu dia akan naik kuda tu tak balik lah. Tiap-tiap malam lepas pada tu, lepas pada Nabi tak ada pun dia buat lagu tu. Tiap-tiap malam ni 23, tiap-tiap tahun lagu tu lah cara dia. Lepas asar dia masuk asar, duduk situ, iktikaf lah sampai ke pagi lepas subuh, baru dia kelik. Itu cara. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Abbas, carilah pada 10 akhir bulan Ramadan, pada yang ke-9, baki lagi daripada bulan Ramadan, baki lagi. Kalau kita kata 10 akhir tu, baki lagi 9, mana 21, malah 21, baki lagi 7, boleh jadi juga, iaitu malam yang ke-23, baki lagi 5 daripada bulan Ramadan, yakni iaitu pada malam yang ke-25. Itu makna baki lagi 5, malam yang ke-25. Ini kalau kita mengambil kira bulan itu penuh, yakni 30. Kalau kita mengambil kira 29, jadi berubah dah sikit. Itulah kadang-kadang dalam hadis tu atau gini tu, sebab dia berubah. Sebab bulan tu tidak tetap 30 semua penuh semua. Sebab bulan Islam ni antara 29 dengan 30. Tu dia tak pergi 31, tak ada. 29 30. Lepas tu pendapat orang yang mengatakan malam yang ke-21 pula ada juga lagu tu. Riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW iktikaf 10 hak tengah bulan Ramadan. Pada satu tahun tu dia beriktikaf sehingga sampai malam ke-21, iaitu malam dia keluar daripada iktikaf dia tu. Hak ni, hadis ini ada waham sedikit. Hak sepatutnya dalam taklid kitab kita ni muka surat 171 dia ada sebut juga. Sepatutnya malam ni hak betulnya iaitu pagi yang ke-20, bukan pagi yang ke-21 tu. Tu. Pagi yang ke-20, iaitu malam dia keluar padanya daripada iktikafnya. Maknanya malam ke-20 pagi esok, bukan 21. Mana kalau 21 pagi tu mana 22 dah lah tadi. Bukan gitu. Dia pun kata, sesiapa yang sudah beriktikaf dengan aku hak 10, hak tengah bulan Ramadan tu, tak apalah, biar dia terus iktikaf lagi 10 hari ni. Sebabnya aku mimpi, kata dia, malam qadar tu. Mana malam yang tepat lah mimpi, tapi terlupa. Allah SWT pun lupa malam tepat tu 21, 23 ke 25 ke 27 dengan tepat tu, hak tepat tu terlupa. Tuhan buat jadi terlupa. Tapi hak duduk ingat lagi. Hak Tuhan beri gambaran dalam mimpi tu, aku tengok dalam mimpi tu aku sujud paginya. Lailatul Qadar tu malam tu lah. Tanda dia lagu mana? Pagi tu aku sujud pada sembahyang pagi dia tu dalam air dan tanah. Dia koyak. Dia carilah kalau lagu tu, carilah 10 akhir. Carilah pada malam ganjil 10 akhir. Abu Sa'id pun kata, hujan malam tu. Lepas pada Nabi SAW koyak gitu tu hujan malam tu. Masjid ni, masjid Nabi ni, atap dianya dengan daun taman gitu. Jadi tirilah masjid tu, masuk dalam masjid tu air. Sekala tidak hujan. Abu Sa'id pun kata, aku pergilah sembahyang subuh. Pergi sembahyang subuh, mata aku ni, dua mata aku ni tengok, memang di dahi Nabi, di hidung Nabi ada bekas tanah dan air pada pagi 21. Maknanya malam 21 lah. Malam 21.